Okey, kita buat simple traffic light guna shift register. Kalau saya tekan start, hijau akan menyala, kuning. Okey, dan ni kena tekan ya. Saya tekan lagi satu, kuning akan menyala. Saya tekan lagi satu, merah akan menyala. Saya tekan lagi satu, dia padamlah. So nampak tak, dia guna shift daripada 200 ni dia punya address dia sebanyak 16 bit. Oleh sebab kita buat 200 ke 200, maka dia hanya bergerak dalam 16 bit saja. Kalau kita buat 200 ke 201, dia akan pergi 32 bit. So kita gunakan bit yang keempat untuk stop dia. Kalau kita tak buat yang ni, kita letak ketiga-tiga ni, dia akan menyala semua tanpa padam lah. Sekarang ni bila kita tekan, hijau akan menyala, lepas tu kuning dan merah, dia cut off.